Usahawan, pernah tak anda berada di fasa ini? Dari luar nampak okey, tapi hakikatnya anda sendiri tahu kadang hari-hari anda penuh dengan air mata. Anda tidak keseorangan sebab fasa ini juga pernah dilalui oleh Tuan Syahrul, pengasas klinik Cybermagic. Beliau memulakan bisnes bersama isteri tercinta, seorang doktor perubatan dan rakan kongsinya, Dr. Hakim, dengan membuka klinik di Kemuning Greenville, Shah Alam. Namun, realitinya permulaan itu tidak mudah. Tiada strategi pemasaran yang jelas, pengurusan tidak tersusun dan jualan semakin menurun. Bisnes berada di titik yang sangat genting. Mungkin situasi ini pernah atau sedang anda alami juga kan? Tapi, inilah bezanya apabila seorang founder berani dibimbing dan sanggup ubah cara untuk berfikir. Hari ini, Alhamdulillah, Cybermagic bukan lagi bisnes yang sama. Sudah berjaya dapat 3 cawangan yang beroperasi, 35 orang tim dengan struktur dan KPI yang jelas, pesakit harian meningkat dan kini Alhamdulillah jualan melonjak ke 2.6 juta. Daripada hampir tumbang kepada bisnes yang lebih stabil dan berkembang. Kisah ini bukan sekadar tentang mereka, ia tentang apa yang boleh berlaku bila seorang founder memilih untuk berubah.